This is 5-week regimen. Kita kelas color brand. Gila benda ni je. Hari ini kita dengan tim Maxen Realty tengah buat satu session komunikasi warna ataupun colour brand communication, yang mana kita nak discover sikit diorang punya colour brand dan macam ni kita boleh menggunakan colour brand ni untuk memperkukuhkan pasukan supaya kita boleh dapat communicate dengan lebih baik, kita dapat serve orang dengan lebih baik dan kita boleh jadi seorang leader yang lebih baik yang memahami team members kita dan keperluan team members kita juga. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada our VP Encik Syukri atas conduct event untuk kelas brand hari ini. Alhamdulillah, hari ini kelas memang best dan mantap. Banyak info yang kita dapat. Saya cakap event hari ini lebih kepada dia berat tapi diperlukan. Satu benda yang tak pernah kita belajar dekat mana-mana kelas. Memang memanfaatkan leaders lah. Daripada kita buat personal sale, kita boleh nampak team vision tu macam mana, kita boleh kenal leadership style. Saya seronok dengan program ni sebab ada colour brand. At least saya tahu brand klien saya macam mana. Sebab kita belajar macam mana kita nak berjumpa dengan orang yang colour brand dia ada berpelbagai warna lah. Kita nak tahu dia punya thought process orang macam ni macam mana. So senang untuk kita discover dia punya strength, and setiap karakter orang tu dia sebenarnya boleh jadi leader, boleh diasah walaupun dia introvert ke dia extrovert ke, yang tu dia tak kisah. So bila kita dapat identify kita punya brand ni, kita boleh tahu juga orang lain punya brand tu dia punya colour apa dan kita boleh kenalkan kat situ. InsyaAllah ilmu yang ada saya akan sampaikan dekat tim untuk kita gunakan dalam industri ni. Hopefully nanti banyak lagi aktiviti yang Maxen akan anjurkan dan juga 5-week. Dan saya, Amira daripada Amalina Ismail Associates, sentiasa menyokong untuk membangunkan kumpulan anda lagi. Apa-apa, calling je, okey? Let's go!